Baru perasan rupanya ramai dah siap sedia untuk survival masa hidup susah dengan banyak simpan lemak. Maaf, ini bukan sindir atau perli. Memang lemak badan boleh jadi sumber tenaga bila seseorang berdepan keadaan tertentu sampai tak ada makanan. Contohnya bila perang darurat panjang atau tersesat dalam hutan. Jadi kita memang perlukan sikit simpanan tenaga untuk bertahan. Cuma masalahnya ramai yang nampaknya dah terlebih-lebih sangat menyimpan. Belum sempat lemak tu digunakan untuk survival, penyakit kronik pula datang dulu. Diabetes, darah tinggi, sakit jantung, stroke, gout dan macam-macam lagi. Yang semua ni kita memang minta simpang jauh-jauh. Kita minta Allah terus pelihara keamanan dan kemerdekaan negara kita. Tak perlulah sampai perang darurat panjang atau tersesat dalam hutan. Jadi kalau kebaran kalian semua tu rendah, tak perlulah kita simpan bekalan lemak terlalu banyak sampai memudaratkan badan. Betul tak? Jom kita repair badan. Kita siapkan diri untuk menghadapi kesusahan dengan cara yang lebih bijak. Badan sihat, cergas, boleh berjalan jauh, tak terlalu bergantung pada ubat rutin dan dalam masa sama belajar ilmu serta kemahiran ikhtiar hidup. Itu baru survival yang lebih lengkap. Bukan sekadar ada simpanan tenaga dalam badan, tapi ada badan yang sihat dan kemahiran untuk gunakannya bila diperlukan. Setuju? Jemput follow, like, komen dan share video ini. Dapatkan e-book Suit Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena Jualan Merdeka.